Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Pernah tak anda terfikir, agaknya ubat untuk masalah kesihatan moden macam kolesterol tinggi ni sebenarnya dah lama ada di sekeliling kita. Mungkin ia cuma tersembunyi di rak rempah dapur anda. Tapi persoalannya, adakah petua-petua lama ni cuma cerita orang dulu-dulu je? Atau ia sebenarnya ada asas saintifik yang kukuh? Jom kita siasat sama-sama. Sebelum tu, kita kena faham betapa seriusnya isu ni. 17 juta. Itulah jumlah nyawa yang hilang setiap tahun di seluruh dunia disebabkan penyakit kardiovaskular dan salah satu punca utamanya kolesterol tinggi. Jadi, ini bukan masalah kecil. Okey, ini pelan perjalanan kita. Kita akan mula dengan masalah kesihatan moden itu sendiri. Kemudian, kita lihat jawapan dari alam semula jadi dan bagaimana ujian saintifik dijalankan. Lepas tu, bersedia untuk keputusan yang agak mengejutkan. Kita juga akan bongkar macam mana ia berfungsi dan akhir sekali, apa maksud semua ni untuk kita. Jom mulakan! Baiklah, kita mulakan dengan bahagian 1, masalah kesihatan moden. Jom kita kenali dengan lebih dekat risiko senyap yang dipanggil kolesterol tinggi ni. Jadi, apa sebenarnya yang kolesterol tinggi buat kat badan kita? Bayangkan, salur darah kita macam sebatang paip. Bila kolesterol jahat terlalu banyak, ia mula melekat kat dinding paip tu, macam kerak yang makin lama makin tebal. Proses inilah yang dipanggil atherosklerosis. Ia buat salur darah kita jadi sempit dan keras. Dan bila laluan dah sempit, itulah yang meningkatkan risiko serangan jantung dan strok. Menariknya, idea di sebalik kajian ni juga selari dengan falsafah kesederhanaan. Macam yang disebut dalam petikan ni, janganlah berlebih-lebihan. Sebab banyak penyakit zaman sekarang ni berpunca daripada gaya hidup yang melampau. Jadi, logiklah kalau para saintis kembali melihat alam untuk cari penawar yang boleh mengembalikan keseimbangan. Sekarang, jom kita kenal dengan dua wira utama dalam kajian ini, bawang dayak dan kayu manis. Inilah rupa mereka. Di sebelah kiri, ekstrak pekat bawang dayak atau nama saintifiknya Eleutherin palmifolia. Di sebelah kanan pula, yang ni kita semua kenal, serbuk kayu manis atau Cinnamomum burmani. Nampak macam bahan masakan biasa kan? Tapi, apa agaknya rahsia di sebalik dua bahan ni? Kenapa bahas dua ni? Sebab dua-dua ni dah ada rekod prestasi yang panjang dalam perubatan tradisional. Bawang dayak ni orang dulu-dulu dah lama guna untuk macam-macam penyakit. Kayu manis pula bukan setakat penyedap kuih, tapi memang terkenal dengan khasiatnya. Sejarah inilah yang buat saintis terfikir, mesti ada sesuatu yang istimewa kat sini. Okey, petua lama dah ada. Tapi untuk buktikan ia betul-betul berkesan, kita perlukan sains. Jadi, jom kita pakai kod makmal kita dan lihat apa yang berlaku di sebalik tabir. Prosesnya sangat sistematik. Mula-mula, 30 ekor mencit makmal dipilih. Lepas tu, mereka diberi diet khas tinggi lemak, sengaja untuk naikkan kolesterol. Kemudian, mereka dibahagikan kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan dapat rawatan berbeza setiap hari selama 4 minggu. Dan akhir sekali, darah mereka diambil dan dianalisis. Semuanya dikawal dengan teliti. Diet tinggi lemak tu macam mana agaknya? Memang mewah. Ada kuning telur puyuh, lemak ayam dan macam-macam lagi. Tujuannya satu je, nak tiru kesan pemakanan tak sihat yang sering diamalkan manusia. Okey, setiap ujian perlukan penanda aras kan? Dalam kes ni, juara bertahannya ialah atorvastatin. Inilah ubat standard yang biasa doktor bagi untuk turunkan kolesterol. Jadi, ekstrak herba ni kena lawan dengan yang ini. Dan inilah dia. Pencabar dari alam semula jadi. Ekstrak gabungan bawang dayak dan kayu manis. Persoalan besarnya, mampukah ia menandingi ubat moden atau mungkin lebih baik lagi? Selepas 4 minggu yang penuh debaran, tibalah masanya untuk kita lihat keputusannya. Dan terus terang saya katakan, apa yang mereka jumpa memang ada elemen kejutan. Inilah penemuan utamanya. Rupa-rupanya, ia bukan satu jawapan ya atau tidak yang mudah. Untuk kolesterol total, memang ada penurunan yang sangat ketara. Tapi, untuk trigliserida, sejenis lemak lain dalam darah, kesannya tak begitu besar. Ini menunjukkan ekstrak ni macam seorang pakar. Ia sangat fokus dan berkesan pada sasaran utamanya, iaitu kolesterol total. Carta ni menceritakan semuanya. Tengok bar paling kiri. Itu kumpulan yang kolesterolnya melambung tinggi.
bar tengah yang dapat ubat standard menunjukkan penurunan yang bagus. Tapi sekarang, cuba lihat bar di sebelah kanan. Inilah yang paling menakjubkan. Kumpulan yang dapat dos tertinggi ekstrak tumbuhan bukan saja turun, tapi paras kolesterol mereka adalah yang paling rendah sekali. Ya, dalam kajian ni, ia lebih berkesan daripada ubat standard. Okey, kita dah tahu ia berkesan. Sangat berkesan. Tapi soalan yang lebih dalam ialah, kenapa? Macam mana gabungan dua tumbuhan ni boleh buat kerja sehebat tu? Jom kita jadi detektif sains kejap. Salah satu jawapannya ada pada sebatian hebat bernama fitosterol yang banyak terdapat dalam bawang dayak. Senang cerita, anggap ia macam kembar kepada kolesterol tapi versi baik yang datang dari dunia tumbuhan. Struktur molekulnya tu hampir sama. Oleh sebab strukturnya hampir sama, fitosterol ni sangat bijak. Bayangkan usus kita ni macam stesen bas dan ada kerusi terhad je untuk masuk ke dalam salur darah. Kolesterol jahat tengah beratur nak naik bas. Tiba-tiba, fitosterol ni datang dah penuhkan semua kerusi tu dulu. Jadi bila kolesterol sebenar sampai, dah tak ada tempat. Akhirnya, kolesterol jahat tu tak dapat diserap dan disingkirkan dari badan. Genius kan? Tapi kejayaan ni bukan kerja solo fitosterol. Ia macam satu pasukan yang hebat. Ada flavonoid yang jadi antioksidan, ada tannin yang bantu sekat penyerapan lemak, dan jangan lupa sinamaldehid dari kayu manis yang bagi aroma wangi tu, ia juga ada peranan melindungi salur darah kita. Semua bekerjasama. Okey, kita dah lihat masalahnya, ujiannya dan juga mekanismenya. Sekarang, apa makna semua ini untuk kita di dunia nyata? Kesimpulan utamanya ialah, gabungan herba ini bukan lagi sekadar petua, tapi ia ada potensi saintifik yang sangat besar. Tapi, kita kena realistik. Ini baru satu kajian. Ia bukan ubat magic. Ia hebat untuk kolesterol total, tapi tak begitu berkesan untuk trigliserida. Jelas, banyak lagi kajian diperlukan. Tapi, penemuan ini, ia dah buka satu pintu yang sangat menarik. Dan ini betul-betul buat kita terfikir kan, kalau gabungan bawang dayak dan kayu manis saja dah boleh tunjukkan hasil macam ni, bayangkan apa lagi khazanah perubatan yang tersembunyi dalam alam semula jadi kita, yang cuma menanti untuk dikaji dan difahami oleh sains. Mungkin jawapan untuk masalah kesihatan masa depan sebenarnya dah lama ada di sekeliling kita.